la ilaha illallah, Allahu akbar. Petang tadi kita bimbang mengenai apa yang akan berlaku pada usul yang dipercepatkan sehari, iaitu pada hari Senin 17 hari bulan November 2023. Kita ada serisau kerana usul yang dibentangkan oleh Amerika yang telah pun diagihkan kepada 14 negara anggota United Nations Security Council pada hari Jumaat yang lalu. Kemudian pada hari Jumaat, Rusia tablekan usul dia pula dengan mengatakan dia memberi alternatif usul baru, menjadikan ada dua usul yang akan masuk ke dalam United Nations Security Council. Agensi berita, nama dia agensi AGENSI, agensi, dan nama dia pun agensi berita. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa pada hari Jumaat beberapa negara Arab telah pun pergi ke Beijing dan mengadakan pertemuan dengan pihak Rusia untuk mendraft usul baru dan menentang usul yang dibentangkan oleh Amerika. Jadi kita keliru tadi mana negara Arab yang pergi dan mengadakan bantahan dengan berkompromi dengan China dan Rusia yang tak memainkan peranan dalam isu Gaza. Tapi hari tadi sidang press release bersama atau kenyataan akhbar bersama telah dikeluarkan oleh 7 negara Islam yang menjadi pemegang taruh utama bagi pembangunan Gaza. Mengatakan kesemua mereka menyokong usul yang dibawa oleh Amerika Syarikat. Jadi selesai, berarti tiada pecahan daripada blok Islam berpindah pergi kepada blok komunis dan blok Rusia untuk menentang usul ini. Jadi usul yang dibentangkan berdasarkan 5 perkara yang telah kita bincangkan sejak 3 minggu. Dan negara-negara pemegang taruh. Pemegang taruh ni adalah yang akan terlibat dalam pelaksanaan usul ni dengan menjadi sebahagian daripada tentera pengaman yang akan dikenali dengan nama International Stabilization Force, ISF. Jadi kenyataan akhbar ni dah boleh dilihat dalam media Malaysia. Dah mula dikeluarkan oleh media tempatan. Saya rasa berita harian, Sinar Harian dah keluarkan. Dan begitu juga Awani rasanya dah keluarkan. Di mana Mesir, Turki, Jordan, Qatar, UAE, Arab Saudi dan juga Pakistan menandatangani kenyataan akhbar bersama sebagai negara yang berada dalam perundingan pembinaan draft ni sejak Gaza Summit pada 16 Oktober 2025 di Sharm el-Sheikh di Mesir. Mereka mengekalkan komitmen mereka kerana draft ini telah dibina berdasarkan satu sidang yang China dan Rusia bukan ahli dalam sidang apa yang dipanggil Gaza Summit. Jadi Alhamdulillah secara komitmennya kita akan lihat bahawa draft ini dari segi semua negara yang mewakili Hamas, iaitu Qatar, Turki dan Mesir bersetuju, berarti Hamas yang menyerahkan amanah ni kepada mereka untuk mewakili Hamas dalam rundingan ni menerima draft ni. Manakala Arab Saudi yang menjadi negara penaja utama untuk pembangunan semula Gaza, Qatar, Jordan dan juga Pakistan yang akan menyumbang tentera ke dalam proses pembinaan ISF ni juga menandatangani kenyataan akhbar bersama. Cuma tak ada Indonesia dalam tu. Sepatutnya Indonesia ada sekali, kan Indonesia juga antara negara yang akan menjadi negara pasokan tentera pengaman. Jadi pemegang taruh ni adalah mereka yang akan mengeluarkan dana pembangunan semula dan negara yang akan menghantar tentera dia untuk berada dalam Gaza untuk menubuhkan International Stabilization Force. Berarti satu lagi saya jelaskan tadi, tiada usul ataupun tiada ura-ura mengenai Rusia akan beritahu. Rusia cuma kata dia hantar draft dia je. Kalau draft dia ditolak, berarti dia akan berkecuali dalam pengundian ini bersama dengan China. Jadi kita harap akan dapat 13-02. 13 menyokong, 0 tiada yang menentang termasuk veto dan 2 berkecuali. Menjadikan secara tradisinya apa-apa usul yang dibawa oleh Amerika, Rusia dan juga China tak akan mengundi usul yang sama. Ini biasa macam jadi usul Syria lah, kerana usul Syria penarikan balik Syria sebagai negara pengganas dan pengguguran nama Presiden Syria Ahmad Al-Shara sebagai senarai pengganas yang dikemukakan oleh Amerika di UNSC oleh kerana usul Amerika, walaupun tak ada kepentingan apa untuk Syria berkecuali, dia tetap berkecuali. Jadi ini berita yang terbaik adalah Alhamdulillah usul yang diawalkan sehari di United Nations Security Council yang sepatutnya diundi pada 18 hari bulan tapi akan diundi pada 17 hari bulan, iaitu sekitar 3 pagi waktu Malaysia, 10 pagi waktu di New York.
Dan kita doakan usul ini diluluskan dan mulalah apa yang dipanggil sebagai pelaksanaan pelan perdamaian, pelan jangka panjang untuk Gaza. Kita akan dapat nama draft dan juga nombor draft setelah draft ini diluluskan. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT apa yang kita bimbangi dan apa yang kita takuti tentang kedudukan tidak menentu mengenai draft usul ini telah pun diselesaikan tadi. Dengan bila timbul kekeliruan laporan mengatakan ada negara Islam menyertai blok China dan Rusia untuk mensabotaj usul ni, maka negara Islam ni terpaksa mengeluarkan kenyataan akhbar bersama bahawa mereka berada dalam blok untuk meluluskan draft ni, kerana draft ni telah pun dibina secara bersama oleh 16 negara dan juga oleh Kesatuan Eropah, Liga Arab dan juga PBB ketika adanya sidang Gaza Summit di Mesir pada 16 Oktober 2025. Selesai buat draft usul, saya update tuan-tuan juga mengenai keadaan di Gaza. Di mana hujan mula turun di Gaza City, banjir telah berlaku. Bila saya sebut banjir, tuan-tuan kena faham. Dia bukanlah banjir seperti banjir kita. Oleh kerana ini adalah kawasan yang berdekatan dengan pantai, dan kebanyakan kerana orang Islam tak boleh balik ke garisan darat. Kerana penduduk Gaza ni terkepung dalam garisan kuning. Ni yang lapang ni laut. Jadi penduduk Gaza ni terkepung dalam garisan kuning. Jadi padatlah 900,000 orang di Amawasi, dan mereka yang tinggal di Gaza City, kita bercakap bukan Gaza City yang balik ke sini. Gaza City adalah garisan kuning. Jadi ramai yang masih terimpit di pantai. Jadi video daripada wartawan Al Jazeera, Ibrahim Khalili menunjukkan hujan dah turun hari yang ketiga dan air dah mula bertakung. Oleh kerana dia bergantung pada serapan tanah pasir pantai. Jadi tanah di bawah dah banyak air. Maka air yang jatuh daripada atas tak dapat diserap tanah. Jadi dia bergenang di permukaan menjadikan hospital telah dinaiki air separah buku lali. Dan kebanyakan, bukan banyak, hampir 90% orang Palestin sekarang ni tinggal dalam kemah. Oleh kerana air keluar daripada permukaan tanah, menjadikan tilam dan juga lantai semua dalam keadaan basah. Agak menyedihkan. Cuma video daripada Ibrahim Khalili dirakamkan siang semalam. Jadi kita tak pasti kalau ada video malam di mana mereka tidur ketika permukaan tanah basah dan becak, tilam dan juga selimut semua dah basah teruk kerana hujan lebat dan air bertakung. Dan aliran air tak boleh masuk ke laut. Kalau dia masuk ke laut tu dah penuh. Sebab saya tengok gambar Ibrahim Khalili yang hantar pun, kalih kamera dia dah nampak laut dah. Jadi kita berharap satu adalah tak berlaku air pasang. Yang mana sekiranya air pasang naik di pantai Gaza dan kemudian bertembung dengan hujan lebat, menjadikan Gaza akan mengalami banjir, terutama di bahagian Gaza City. Oleh kerana Ibrahim Khalili ini, dia berada di utara, dia je yang masih hidup sekarang, kerana Saleh Al-Jafrawi dan juga rakan dia dua-dua dah pun syahid. Jadi kita bergantung pada video Ibrahim Al-Khalili. Manakala Hind Khudri dia melapor daripada Khan Yunis. Daripada Khan Yunis, di mana tadi laporan Hind Khudri adalah mengenai keadaan makanan. Masih lagi ada krisis ketidakcukupan makanan walaupun truk mula ditingkatkan kepada 200 truk sehari. Mengenai truk dalam pintu masuk Kizim dan pintu masuk kedua pilihan daripada Karim Abu Shalom, Rafah masih ditutup. Jadi pintu dua ni dah dipersetujui sebagai pintu baru untuk membolehkan truk makanan tak masuk daripada selatan, dia masuk daripada tengah Gaza dan dia boleh masuk daripada utara Gaza. Dua pintu ni telah dipersetujui, tapi dalam laporan yang lepas mengatakan makanan tak masuk melalui pintu tu. Hari ni kita dah pasah kerana pintu ni duduk. Saya bila tuan-tuan tengok peta ni, sekali lagi tuan-tuan kena ingat. Orang Palestin duduk dalam kawasan ini je yang dibenarkan. Ini laut. Pintu semua berada di sini. Ni pintu Rafah masih lagi berada dalam zon yang orang Palestin tak boleh guna. Kemudian pintu Karim Abu Shalom dekat sini. Pintu Kersat dekat sini. Okey, lepas tu pintu Kizim di atas ni. Setelah Amerika menjamin pintu ni dapat dibuka, timbul persoalan kerana 24 jam, 48 jam kata makanan belum masuk. Jadi hari ini kita dapat video satelit yang dikeluarkan oleh Perancis, agensi berita Perancis, bahawa selepas saja pintu baru tu disetujui untuk dibuka, kenderaan tak boleh masuk kerana bangunan utuh. Jadi PBB telah menghantar pasukan jentolak dia dan laluan kenderaan mula dibina. Bagi membolehkan semua makanan yang masuk ni dekat dengan pertempatan-pertempatan orang yang ada. Kalau tidak ni dia masuk pada pintu Karim Abu Shalom, dia jam dekat situ. Jadi dia pindah pergi ke pintu Al-Kirzat yang lebih tengah dan dia naik pintu Kizim yang lebih utara. Menjadikan orang Gaza yang terpecah di bahagian selatan akan ambil makanan daripada pintu Karim Abu Shalom. Pintu Kirzat akan diambil oleh orang berada di Deir Arbalah. Dan pintu daripada Kizim akan diambil mereka berada di Gaza Utara. Jadi dua pintu ni
kita selesaikan fitnah dulu, mengatakan bahawa janji tak dipenuhi. Tidak, dua pintu ni apabila disetujui dibukai, dia tak pernah digunakan. Jadi mereka menggunakan jentolak untuk banner jalan dulu. Supaya pintu ni buka je, lorinya boleh masuk. Sebab ini adalah trailer kenderaan berat, dia memerlukan luas jalan raya yang besar. Dan kerana jumlah trailer yang masuk adalah pada setiap hari dengan kadar jumlah yang besar, maka laluan ini adalah laluan yang memerlukan satu kawasan yang betul untuk lalu. Dan sekarang dah ada musim hujan, kita ada bimbang bahawa sekiranya truk ni masuk. Dan kemudian dengan keadaan tanah yang becak, terutama untuk masuk daripada pintu Kazat untuk menuju ke bahagian Gaza Tengah dan juga daripada pintu Gaza Utara, kita rasa tak mungkin teruk lah kot. Sebab kita tengok gambar, tak banyak hujan yang turun di bahagian Gaza Utara, hanya di Gaza City. Jadi selesai masalah. Ini antara beberapa berita baik yang berlaku hari ini, dan syukur Alhamdulillah saya 2 hari stres sebab Jumaat pecah berita kononnya blok Arab berpecah. Sebahagian daripada negara Islam tak menyokong ceasefire ni. Tak menyokong usul ni, tapi hari ini dengan kenyataan bersama yang telah dikeluarkan oleh Turki, Mesir, Qatar, Jordan, Arab Saudi, UAE dan juga Pakistan, 7 negara menandatangani satu sidang media, satu press release bersama, kenyataan media bersama mengatakan mereka kekal menyokong usul draft yang dibawa oleh Amerika berdasarkan draft yang telah ditulis oleh Perancis, berdasarkan kemufakatan yang mereka capai ketika berada dalam sidang Gaza Peace ataupun sidang keamanan untuk Gaza, yang dihadiri oleh 16 negara serta wakil daripada Liga Negara Arab, wakil daripada Kesatuan Eropah, Koja Kallas, dan juga wakil daripada PBB, Antonio Guterres. Jadi itu yang saya boleh update, tuan-tuan. Tiada mayat baru ditemui dalam 24 jam ni, menjadikan orang Palestin, Hamas telah memulangkan 25 mayat, ada lagi 3 mayat yang masih perlu diserahkan bagi memenuhi perjanjian fasa 1. Undian pada hari Isnin, berarti Selasa saya akan live dengan tuan-tuan lah. Isnin kita dapat result dalam Selasa pagi pukul 3, dan saya fikir perbahasan tak panjang, ni mungkin 1 jam kerana draft usul semua orang dah dengar. Mungkin wakil daripada China dan wakil daripada Rusia saja yang akan membantah draft ni dengan mengaitkan 3 perkara lah. Satu adalah statehood. Dalam draft ni tak menyebut hala tuju ke arah pembentukan Palestin Merdeka. Yang kedua, mereka akan membantah draft ni adalah kerana dalam draft ni Board of Governance yang mentadbir Gaza tidak mewakili mana-mana badan politik dalam Gaza. Mereka terisau adalah Board of Governance ini kerana mereka adalah kumpulan teknokrat, dan Board of Governance ini kemudiannya diperintah oleh Amerika Syarikat. Kemudian bahagian yang ketiga yang China dan Rusia tak bersetuju adalah pengunduran serta beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan ini hendaklah dirujuk pada persetujuan Israel. Macam saya kata tadi lah, tak semua kita boleh dapat untuk mendapatkan draft 100% untuk kebaikan Gaza. Draft ni bukanlah dibina oleh sebuah negara Islam, dan draft ni dibina oleh kumpulan diplomatik. Iaitu dia nak capai satu keputusan di mana dalam draft ni apabila dilaksanakan tak perlu perang. Kerana kita kalau perang, balik pula masalah pada rakyat Gaza. Pasukan pengaman kalau dia masuk, dia boleh menumpukan tugas dia untuk membantu kerajaan yang dilantik sebagai kerajaan teknokrat untuk menyegerakan proses penguatkuasaan undang-undang dan pembangunan semula Gaza. Manakala bagi kawalan ke atas tindakan Israel, Israel akan dikawal oleh 5 negara Kesatuan Eropah, iaitu 5 negara. Amerika dan 4 negara Kesatuan Eropah, Greece, Itali, United Kingdom dan Perancis akan menempatkan tentera mereka dalam sempadan Israel. Untuk memastikan Israel tidak melanggar apa yang dipanggil resolusi ini. Manakala 7 negara Islam tadi akan ada dalam tanah Gaza. Kita dah capai dah angka dia 20,000 orang. Berarti mula-mula kita ingat 12,000. Tapi daripada draft yang telah didedahkan oleh China, bahawa 20,000 pasukan keselamatan daripada 7 negara Islam ini akan berada dalam tanah Gaza bagi memastikan ketika Hamas menyerahkan senjata, proses untuk menjamin rundingan ini, proses untuk mengendalikan keselamatan di Gaza, proses untuk membantu semua proses-proses yang berkaitan dengan pemulihan Gaza ini akan dilaksanakan oleh 20,000 orang tentera yang akan memakai status sebagai ISF ataupun dipanggil International Stabilization Force yang ditubuhkan di bawah arahan United Nations Security Council, Majlis Keselamatan. Okay, so saya update tuan-tuan, dan lega lah nampak saya daripada Jumaat Sabtu ini 48 jam hidup dalam keadaan gemetar, bimbang sekiranya usul pada hari Senin ni di veto ataupun tak menyapai apa-apa dan Gaza akan balik to square one. Dan Israel memang menanti. Israel memang nak usul ni rosak.
supaya sebaik saja usul ini rosak, mereka akan menganggap bahawa kerosakan usul ini datang daripada negara Islam. Dan ini akan menjadikan mereka boleh melancarkan perang semula. Mereka boleh melancarkan serangan ke atas Gaza sebagai mengatakan bahawa terbubar sudah proses keamanan untuk Gaza apabila usul ini gagal dibentangkan. Itu saja saya share dengan tuan-tuan. Untuk tuan-tuan maklum. Dan nanti bila hari Isnin dah undi,